yang sebelum-sebelum kita dah belajar, kalau nak tanya, sahabat-sahabat boleh tanya Okey, teknik mengenal maksilah. Apa maksud silah? Penyambung. Silah penyambung lah, ataupun penghubung. Okey, dalam Al-Quran bila mana kita jumpa hak dhamir, tahu tak bentuk hak dhamir yang macam mana? Dia ada dua bentuk. Dia ada ni ombak. Itu tanda salah satu kita nak kenal. Hak dhamir tak ada ombak. Sekejap saya tulis. Okey. Bulat. Bulat lah, betul tu. Domain bulat saya apa? Madam. Boleh. Banyak ni. Hak dhamir tu macam ni maksudnya. Tanda dia macam ni salah satu. Yang kedua dia macam ni. Ini buku nak atas tahu. Dia tahu dia ada dua. Dia ada dua bentuk. Dia ada dua bentuk. Dan kalau kita nak tahu selepas dia akan ada apa? Selepas hak dhamir tu mungkin akan ada apa? Ada sama ada waw kecil ataupun ya. Ini huruf ya sebenarnya, tapi kepala dia je. Kepala dia. Lepas tu dia ada cara dua lah. Dua hukum maksilah ni terbagi kepada dua. Dua bentuk lah. Dua. Kalau nak tulis boleh tulis ya sahabat. Okey, maksilah kat dalam kitab, maksilah apa? Tawilah ataupun kubra. Okey, kita dah tahu istilah dalam kitab Arab yang dah belajar sebelum ni. Maksilah tawilah tu kita sebut sebagai Maksilah kubra. Okey, sahabat boleh tulis kat atas tu Kita akan panggil maksilah kubra. Kalau maksilah qasirah pula? Maksilah sugra. Okey, bagus. So kita tak sebutlah dalam kelas saya, kita tak sebutlah tawilah dengan qasirah tu. Okey, kalau kita nak kenal maksilah, okey, kat sini dia tertulis di mana huruf di depan dan di belakangnya berbaris. Maksudnya kita nak kenal hak dhamir, huruf sebelum dan selepas dia pastinya ada baris, kecuali pada kalimah fihi muhana yardahu lakum. Maksudnya kat sini tak terjadi maksilah. Kat sini bukan tak jadi maksilah, jadi maksilah. Cuma dia perbahasan dia luar daripada kaedah lah. Dia luar daripada kaedah. Dia tak boleh jadi maksilah. Betul. Fihi muhana. Okey, kita pergi kejap lagi. Masa dah masuk ayat tu baru saya terangkan. Terbahagi kepada dua, maksilah tawilah ataupun maksilah kubra. Panjang harakat dia selain pada 5 berapa sahabat? 4 harakat. 4 ataupun 5. Okey, maksilah qasirah pula ataupun maksilah sughra? 2 harakat. 2 harakat. Wah, ahsan tu, bagus. Okey, untuk qasirah maksilah ataupun sughra lah, saya terus tulis sughra. Okay, satu lagi saya buat maksilah kubra. Cara mudahlah kita nak kenal. Agak-agak. Cara mudah kita nak kenal. Selain daripada Pertemuan hamzah. Pertemuan huruf hamzah. Pertemuan Selain daripada huruf hamzah. hak dhamir, pertemuan dia selain Daripada huruf hamzah. Selain huruf hamzah. Selain huruf hamzah. Pertemuan dia lain selepas waw kecil, selepas kepala ya, manakala kubra selain hamzah sahaja. Hamzah sahaja. Ini cara mudah nak kenal. Satu lagi tips yang mudah nak kenal apa dia sahabat? Kalau kita nak bezakan maksilah sughra dengan kubra ni.
Apa dia tips dia nak tanya? Ada Ha? ya. Ada ya, dia akan ada berjumpa dengan ya juga. Hadamim ni mat silah kubra ni sama. Dia akan berjumpa dengan sama ada kepala huruf waw kecil ataupun kepala waw kecil ataupun kepala ya kecil. Kita nak bezakan yang kubra ni yang 4 atau 5 harakat. Pakcik misai. Pakcik misai ya, ataupun kita panggil apa? Ombak. Tak pakai nama dia dalam kitab Arab. Bukan ombak, bukan pakcik misai, bukan cacing kerawit. Mat. Tanda mat. Oh, tanda. Kita kena ingat tu. Bila jumpa je bentuk macam tu, kita akan cakap apa ni dalam kitab Arab, tanda mad. Tanda mad. Okay, ini yang dapat kita tulislah untuk hari ni. Senang je nak kenal dia. Kalau maksilah surah, dia akan bertemu selain huruf hamzah. Tapi jangan confuse Kadang-kadang hamzah tu macam ni juga. Kadang-kadang dia menumpang rumah alif. Kan? Jangan keliru pula kadang-kadang dia akan macam ni. Dari tongkat. Kadang-kadang dia macam tu. Dari tongkat sana. Hamzah ni dia tak suka. Dia punya fitrah ni dia sebenarnya tak suka duduk seseorang. Dia akan menumpang rumah huruf mad. Dia akan menumpang rumah huruf mad. Okey, boleh sahabat kita nak tahu faham ke tidak, kita terus pada pembacaan. Bro ke berapa minggu ni? Sama. Oh, musim balik balik. Okey. Silakan. Ya? Kanan kiri, kanan. Mana-mana pun boleh. Tak baca. Dia ada paksaan. Dia tak dengar lah tu cakap. Ya. Untuk hari ini siapa yang nak baca silakan, yang tak nak baca pun silakan. Sebab kita nak baca, berhenti awal kan. Volunteer. Baca je Kak Dah. Oh Kak Ha. Ala man aslama wajhahu Baik. Buku panjang dulu dua. man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. La matasi nun mati bertemu hamzah izhar lagi wajah. Cuba kita tukar nun yang ada sukun tu kita sebut nun sakinah. Nun sakinah. Nun sakinah Ya. hamzah kemudian izhar lagi kala surah Okey. hu maksilah surah lila Sebab apa kena maksilah surah? bertemu selain daripada hamzah. Okey, satu lagi atas waw kecil tu tak ada tanda, Ombak. tak ada tanda mat tu. Ada tanda mat. Okey. Lila lafzu jalalah dibaca tulis la mat asli nanti bertemu fa ifa hakiki Ya. hu maksilah surah maksilah. Tengok atas waw kecil tu ada tanda mat ke hidup? Lepas tu dia bertemu dengan hamzah. Ya betul. Aja. Kalau surah su dibaca tebal, dibaca tebal. Hukum ra' tebal, tafkhim. Rafim. Hu. Hu maksilah surah is nun sakinah bertemu dal ifa hakiki ra dibaca tebal rafim. Okey. Hak yang tu hujung tu kalau berlaku wakaf adakah terjadi lagi maksilah? Tak ada. Gugur. Dia dah gugur lah. Gugur maksilah tu gugur kecuali kalau kita baca secara wasal. Okay, bagus, ahsanti. Cuma saya nampak tadi Kak Ha baca muh tu cantik lah sebab ha tu ke belakang. Cuma yang pada ikhfa tu dia tak jadi lagi. Muhsinun. Kena muncul dulu baru lepas. Nun muhsinun falahu.
situ je belum nampak dia muncung dan lepas lah, belum nampak lagi. Okey. Tapi yang muh tu huruf sukun memang tak boleh muncung Okey, bagus. Ahsanti. Next. Cuba buka lagi rahang dari atas. Macam ada tawalud tadi. Lahula adalah hula. Lahul. Lam ni kena tahqiq betul-betul ya, jelas betul-betul. Tahqiq. Tahqiq tu maksudnya jelas. Sebab lam tu sukun, kena betul-betul lahul. Jangan jadikan dia tawalud ataupun beranak. Lahula, tu tak fasih lah. Okey, jelaskan hukum dulu. Nanti saya cerita tentang fihi ni. Okey, tak sempat study. Okey, kita bantu. Kita bantu kakak kita, kakak adik kita. Okey, bermula dengan ba. Ma'asli. Lahul. Alif lam ra. Lagi. Za. Ma'asli. Waw. Ma'asli. Yau. Alif lam ra. Harfun lin. Yau. Dan Asli. Mal alif lam qamariyah. Ya ban asli. Wayah. Sugro. fi. Ma'asli. Hi. Masilah kubra. Kubra ke sugra ni? Sugro. Tengok tanda yang kecil tu ada tak tanda mat? Kalau tak ada, dia kecil lah, dia sugra lah ya. Okey. Ma'asli. Nama iwad. Okey, fihi. Kalau kita tengok pada fihi, hanya pada surah Al-Furqan, ayat ni saja ya. Fihi, hi tu dibaca secara maksilah. Manakala dalam ayat-ayat ataupun surah-surah yang lain, kalau kita jumpa perkalimah fihi ni, hi tu tak jadi maksilah. Hanya di sini saja luar daripada kaedah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab qiraat. Qiraat kita Imam Hafaz Asim dibaca sebagai maksilah 2 rakaat lah surah. Manakala qiraat lain ada yang tak baca panjang lah. Ada yang tak baca sebagai fihi, dia tak panjang. Dia jadi macam kita lah dalam surah-surah yang lain tu, hi tu tak boleh panjang. Ingat sahabat ni, pada surah Al-Furqan ni saja hi tu mesti dibaca secara maksilah. Manakala pada surah-surah lain, kalau jumpa fihi tu janganlah panjangkan pada hi. Lagi satu, memang kita tak panjang pun sebab tak ada kepala ya kecil tu pun pada surah-surah lain. Pada sini saja. Itu sebab dia berlaku perubahan tu pada qiraat. Qiraat imam-imam berlainan lah. Kita ikut qiraat Imam Hafaz Asim, kita ikutlah kan. Okey, itu saja. Bahas nanti bagus. Terus yang baris ketiga. Okey, ra buka lagi rahang. Okey, sebab kita tengah belajar hukum ni, apa kata Kak sambung? Ta'wilihi wa ma. Terpanjang sikit mu tu. Jangan panjang, satu je. Ambil wama. Ambil wama. Illallah. Lam tu ada tasydid kan? Masukkan lam tu. Illallah. Masukkan lam sukun yang pertama. Kalau kita illallah, lam tu tak masuk dua, tak jadi dua lah lam tu kan? Kak ulang balik wama.
Ulang balik. Cuma Allah tu tak nak buka rahang. Illallah. Okey. Boleh? Huraian hukum boleh? Tak pasti. Yang agak-agak yang mana tahu? Ada tak yang mana tahu? Kita tengah belajar maksilah ni. Okey, kita bantu sesama. Okey, sahabat saya tak nak cakap kat mana, sahabat terus huraikan. Mak Jais ke tu? Mana? Kat situ mak wajib tu. Muhammad bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah. Mak wajib muttasil. Ta'wilihi wa ma. Mak asli, mak silah sugro. Kita lahu illallah. Baca tepat. Bila wakaf hukum nama Allah ni jadi Ma'arif disebut. Aiwah, asal tu bagus. Terus mu'id wa'al ayat atas. Sekali lagi ulang. Habadah keluarkan sikit. Habadas ahadam minal alamin. Okey, bagus. Rayaan hukum. Nun harfun guna. Fa tu maksud Nun apa? Harful guna. Cuba jelaskan nun apa harful guna. nun sabdu. Nun sabdu ataupun nun tashdid. Ni mak mutasil. betul. Bukan mu'id, mu'al. Qafala sugro. Azza ma asli. Mana? Waqala sugro. Maksilah sugro. Bukan waqala maksilah Sugro. sugro. Ada Azza ma asli. balla. Ilahan biquna. Bukan biruna. Ilahan biquna. Tapi dah kitab ni bukan biroidi, dah kitab ni bila Biquna. Ya. Mu'adzibuhu. Maksilah kubro. Tengok saja atas waw dengan kepala ya. Ada tak tanda mat? Kalau ada, besarlah dia, kubralah dia. Ahadam. Ya? Ya? Yang mana? Oh, tu aballa. Okey. La tadi. Alif huruf mat betul. Mat? Bacain mufasil. Betul. Okey, buhu. Buhu apa maksilah kubro. Ahadam. Ada idgham biquna. Ma'al quna biquna. Bi'una. Dalam kitab ni ma'alah. Dalam kitab ni ma'alah. Bi'una ahadam. Min satu. Alif lam qamariyah. Ma asli Lamin. ma'arif disukun. Ayuh ahsanti ahsantum. Terima kasih Kak Ha. Sebab tertinggal tadi. Saya pun tak terlepas pandang kan. Okey, terus bagus ahsanti. Tak praktik ke apa yang saya ajar? Sebab saya masih lagi nampak akak muncul lagi masa dengung tu. Tarik jangan terlalu tarik, nanti melibatkan
pipi. Sebab huruf hijaiyah ni tak ada yang keluar daripada pipi, tak ada yang keluar daripada mata, kan? Dia sekadar lepas tapi bukanlah terlalu seringai sangat. Tu seringai tu cuba sikit. Lepas tu ni nun bertemu dha ni. Okey. Nak masuk dha huruf tebal ke nipis? Tebal. Dalam makhraj huruf dha kat mana? Atas. Ujung lidah. Hujung lidah jugalah sebab makhraj dia kena keluar hujung lidah. Tapi disebabkan dia huruf tebal maka dengung dia kena Tebal. sebab dia ikhfa hakiki ni dia ada dua jenis dengung, dengung nipis dan dengung tebal. Bergantung pada huruf tu sama ada kita nak masuk pada huruf tebal ataupun nipis kan. So dha ni huruf tebal, keadaan pangkal lidah kena meninggi ke lelangit. Bukan menyentuh lelangit, dia meninggi saja. Terangkat saja, bukan dia menyentuh betul-betul lekat dekat lelangit tu Okey, cuba saya nak tengok akak buat. Kan tak boleh seringai. Itu terlalu seringai satu, lepas tu tak keluar hujung lidah. Kalau dengung tu bagi dua harakat sekurang-kurangnya. Ni. Ya ilah, dekat salam tu. Ni macam mana kaedah lahjah Arab ni? Ya ilah. Tak nak jadi lahjah ajam kita slang tukar lahjah Arab. Ilah, la. Macam condong sikit tapi bukanlah condong betul-betul kan? Ya, dia kena manja sikit. Ni, lidah saya keluar hujung. Tak dengung tu bagi lama sikit. Sak tak keluar lidah. Sak ni makhraj dia sama dengan dha, hujung lidah kena keluar. Iza pun keluar lidah juga. Banyak makhraj semua, 3 huruf yang kena keluar lidah. Dha, sa, zal. Iza Wayan betul. Okey. Ahkam ataupun hukum lah. Nun sakinah bertemu dha ifa hakiki, ru mad jaiz munfasil, ila mad asli, zamarihi mad jaiz mad silah kubra. Jangan keliru tu. Yang iza Mad jaiz melibatkan huruf mad bukan hak dha, hak dhamir. Iza tu mad jaiz munfasil. Asmara tu ra dibaca dengan tebal. Wayan tu Jangan lama pula, jangan ada dengung wayan, jangan lama. Wayan nun sakinah bertemu ain adalah izhar haki. Ya. Kalau sambung? Kalau sambung tu ada misal. Masih lagi kena tengok whiteboard belum lagi dapat adab dah tu. Tak apa nama pun belajar kan. Tapi tu kalau sahabat dapat hafal ni pun dah senang dah nak kenal, dah mudah dah nak kenal hukum maksilah ni kalau dapat hafal tu saja. Tak payah nak pening-pening kena fikir sebelum ke selepas kena berbaris ke apa, tak payah nak pening-pening. Ikut apa yang saya ajar tu saja. Ataupun paling mudah nak kenal itulah yang tanda mat itulah. Itu paling mudah lah nak kenal Okey, bagus. Ahsanti. Next. Kulu min tamarihi. Okey, huruf masuk huruf sa, hujung lidah keluar. Min ni. Min. Hujung lidah kena keluar. Baik. Kulu min tamarihi idza athmara. Idza tak cukup 4. Oh, baik. Tak cukup 4 harakat tu. Kulu min thamarihi idza samarihi paling
boleh kurang 4. Empat. Baik. Tapi kalau mak silah ni satu je. Kalau dia wakaf tak berlaku mak silah. Kalau berlakunya wakaf takkan berlaku maksi. Mak silah dia berlaku ketika bacaan tu wasal sahaja. Wasal sahaja. Ulang balik. Kulu min Min sa tu pun kena keluar lidah juga sebab makhraj sa kan. Kulu min thamarihi idza asmara wa atu. Idza asmara wa atu. Ra karaham asmara. Ra. Idza asmara wa Tu atu. muncung ra tu. Ra tak nak muncung. Ra. Buka rahang, buka muncung. Kalau daripada depan baru muncung. Ni dari atas kan. Idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Sa muncung pula. Hasa. Sa bukan hasa. Idza asmara wa atu. Tak jelas. Mara. Idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Ha pula terpanjang. Dia punya jaga. Tak apa, ambil pada ni ya. Wa atu haqqahu. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Boleh. Lam waw tu mak asli, min ifa hakiki, Ya. ra takid, Ya, tarbiah apa? tasrif. Ha apa tu? Maksilah. Maksilah kubra. Maksilah kubra. Ya. Za ma jaiz mufasid. Kalau wakaf mak asli kalau wakaf dia jadi mak asli. Ra takim. Ahmad badal. Tu ma asli. Lagi Hu subra. Maksilah subra. Jangan sebut subro. Subro. Dia sad, ghain, ra, ya yang tak bertitik. Ejaan dia lah. Subro. Ma asli subra. Yau mad asli. Yang asli ke tu? Hafulin. So ma asli. Di tak ada apa. Wakaf maksilah tu gugur. Hukum dia gugur Okey, ahsan di bagus. Ya? Nak tanya sikit. Okey, saya nak tanya. Bersalam. Dalam bacaan pada surah ni ayat ni ada hafalin. Betul? Boleh ustazah terangkan macam mana bacaan untuk hafalin ni sama ada bacaannya yaw ataupun yaw. Okey, yang pertama tu betul. Kita kena nipiskan dulu ya, baru kita muncung. Maksudnya yaw. Ya, betul. Yaw bukan yaw, bukan yaw. Sebab ada setengah tu dia kata macam harful ini bacaan lunak. Betul, bacaan lunak, bacaan lembut. Kita kena angkatkan sikit tengah lidah yaw. Ya memang dia keluar makhraj di tengah lidah. Tapi kita sebab ya ni huruf istifal, huruf nipis, so kita tak boleh nak angkat sangat. Sebab bukan tak boleh nak angkat sangat, tak boleh angkat pun. Sebab dia nak bezakan sama dengan ya harfulin untuk harfulin dengan apa mat, ya mat. Ya mat lah macam tu. Beza kan? Contohnya macam li semua tu. Sakinah kan? Maksudnya hukum macam mak asli lah. Ya yang masuk pada hukum mak asli ke apa? Tak, kalau macam hukum yang harfulin ni dia bacaan dia lain sikit pada yang mat punya. Ya ke? Saya tahu bacaan ini macam tu lah. Kita kena nipiskan dulu ya, lepas tu terus muncung. Sebab waw ni makhraj dia pada bibir. Ya, tu memang nipis.
Dia hafulin dia bacaan dia lain. Wow. Itulah yang saya tahu sebutan dia yang fasih dia yau kayau. Dia tak boleh tahu sangat kan yau macam tu kan yau. Yau tu dia macam over sikit membalaghah pula. Dia kena lembut lagi, lunak lagi. Dia yau ya dulu ya. Sebab setengah orang tak nak dia bila dia sebut yo, dia dah tebal kayak ya. Dia jadi sebutan dia pun jadi o. Kan? Sebabkan huruf-huruf Arab ni tak ada ejaan dia. Kalau kita eja huruf O tak ada. Dia sama ada A, I dengan apa? Dengan U. Okay, bagus soalan. Silakan. Sekali lagi. Tengok saya dengar ada perkataan tawalud tu. Tawalud apa maksud dia? Beranak. Beranak. Dia either. Satu lagi takaluf. Takaluf apa pula? Takaluf. Takaluf tu maksud dia bacaan tu over ataupun berlebihan daripada kadar yang sepatutnya. Contohnya kalau dia contoh mak asli 2, dia baca 3. Macam itulah contoh kan. Ya. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Okey, bunyi ain tu dah macam keluar kok dengung kat hidung. Dia dah keluar khusyum dia dah. Jadi dua je huruf yang keluar pada khusyum hidung apa dia? Nun dengan mim. Tapi yang lain tu kita tak baca pada dengung. So tadi bunyi ain ni dah macam dah macam keluar kat hidung sikit. Dia li rabbil alamin. Jangan sebutan tu kasar jadi kan. Sekali lagi Qala aslamtu li rabbil alamin. Ini better daripada tadi. Bagus. Asati. Boleh hukum? Kha ma asli. Ya. Lahu Masila Sugro. Lagi Rob. Ro tebal. Ya. Bahu. Masila Kubro. Kubro ke subro? Kubro. Okey. Aslim. Kalau wakaf mim tu dah matilah Kalau sambung mim tu bertemu qaf, mim sukun ataupun mim sakinah. Izhar syafawi. Izhar syafawi betul qa. Ma asli. Lagi? Izhar syafawi. Lagi? Ro tebal. Bil. Alif lam qamariyah. Mad asli. Ma'arif disukun. Wah asati bagus. Kita ulang sekali lagi kan? Macam biasa kan? Okey. Okey, berhenti. Bala. Berhenti. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa. Lillahi dia keluar hak pedas pula. Lillahi wa huwa. Lillahi wa huwa muhsin. Jangan panjang. Kalau wakaf muhsin